Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam jalur gemilang. Saya Nur Adriana Sofia binti Muhammad Aizudin dari kelas 5 Posyal selaku wartawan cilik pada hari ini. Syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat berhimpun pada pagi yang penuh bermakna ini dalam majlis pemakaian lencana jalur gemilang bagi murid-murid sekolah kita. Sekarang mari kita sama-sama menyaksikan majlis yang akan berlangsung sebentar lagi. Lencana yang kita pakai di sebelah kanan pagi bukan sekadar simbol, tetapi lambang semangat patriotik, perpaduan dan jati diri rakyat Malaysia. Oleh itu, kita perlu memakai dan menjaga lencana ini dengan rasa bangga dan penuh rasa hormat. Rakan-rakan, jangan sesekali membiarkan lencana ini rosak, kotor atau dibuang sewenang-wenangnya. Jika kita menghormati lencana jalur gemilang, secara tidak langsung kita juga menunjukkan rasa cinta kepada negara. Ingatlah, walaupun lencana ini kecil, maknanya sangat besar. Marilah kita sama-sama memupuk semangat patriotisme dan menjadi murid yang berdisiplin serta menghargai simbol-simbol kebangsaan kita. Diadakan pada hari ini merupakan satu komitmen bersama bagi memastikan semangat patriotik dan cinta akan negara dalam kalangan murid dan warga pendidik terus kekal dan subur. Okey, objektif utama untuk pemakaian lencana jalur gemilang pada pakaian seragam murid, siapa tahu untuk apa? Meningkatkan semangat patriotisme, okey? Menerapkan nilai cinta akan negara dalam kalangan murid dan warga sekolah melalui simbol jalur gemilang, menguat-kuatkan kepada warga sekolah khususnya dan masyarakat amnya berkaitan pemakaian lencana jalur gemilang pada pakaian seragam murid. Hari ini kita memperkenalkan pemakaian lencana jalur gemilang sebagai satu lambang kebanggaan, kesatuan dan semangat patriotisme. Lencana kecil ini bukan sekadar hiasan di dada, tetapi lambang besar sebuah jati diri kebangsaan. Lencana ini membawa makna kasih, kesetiaan dan tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia yang berilmu, berakhlak dan berbangga kepada tanah tumpah darah yang tercinta. Pemakaian lencana ini juga selaras dengan hasrat murni dalam gagasan Malaysia Madani, melahirkan sebuah negara yang dibina atas nilai kemanusiaan, kemajuan dan kesejahteraan. Dengan memakai lencana ini, kita bukan sahaja menyemarakkan semangat kenegaraan, tetapi juga menyemai benih nilai karam insaniah dalam diri kita, yaitu kemuliaan insan dari sudut akhlak, ilmu, empati dan amanah. Lencana ini menjadi tanda pengiktirafan bahawa kita semua adalah warga madani yang bukan sahaja cinta akan negara, tapi juga menjunjung tinggi nilai murni dalam kehidupan seharian. Sikap hormat menghormati, bertanggungjawab dan tolong-menolong harus menjadi amalan dalam kalangan kita. Makin simbolik pemakaian jalur gemilang pada pakaian seragam murid pendidikan, iaitu Sekolah Kebangsaan Forum Pusat dan rasminya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia Madani. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan
masa depan. Ayo seluruh anak per-TV, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak per-TV, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak per-TV, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak per-TV, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Sekarang kita sudah di penghujung majlis. Semoga dengan majlis ini semangat patriotisme akan terus mekar dalam jiwa kita dan terus menyala dalam setiap langkah mereka sebagai pewaris negara. Sekian laporan dari saya, wartawan cilik anda. Semoga jumpa lagi. Bye-bye.